Kalau saya minta anda simpan RM760 sebulan, ramai rasa ia mencabar. Tetapi kalau saya tunjukkan cara kumpul RM20,000 dalam 2 tahun dengan kaedah yang lebih tersusun dan realistik, ini strategi yang ramai tak sedar mereka mampu buat. Ramai orang sebenarnya mampu menyimpan, tetapi gagal kerana duit yang disimpan mudah bocor. Bila disimpan dalam bentuk tunai, ia cepat digunakan tanpa perancangan. Salah satu kaedah yang lebih berdisiplin ialah menukarkan kaedah simpanan kepada emas. Untuk bermula, anda hanya perlu daftar akaun emas bersama Public Gold tanpa sebarang charge. Selepas itu, anda boleh menabung gram emas secara konsisten setiap bulan. Contohnya, tetapkan matlamat simpan RM760 sebulan selama 24 bulan dalam akaun GET. Dalam tempoh 2 tahun, anda boleh mengumpul sekitar 30 gram emas. Dengan harga jual emas sekarang sekitar RM649 per gram, nilai simpanan 30 gram emas adalah sekitar RM23,000. Tetapi berdasarkan sejarah, harga emas meningkat secara purata sekitar 10% setahun, menjadikan nilai simpanan 30 gram emas melebihi RM20,000 dalam 2 tahun. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video untuk saya bantu anda daftar sebagai ahli dan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.